Untuk banding-bandingkan kontraktor dari segi kos ataupun kerja tu munasabah lah. Betul. Tu dari segi orang panggil apa, kroni kan. Siapa yang patut bertanggungjawab dalam menangani masalah-masalah ni? Adakah daripada pihak berkuasa, adakah kerajaan sendiri, ataupun individu tu sendiri, ataupun ke klien yang patut ni? Bagi saya, untuk menangani masalah macam ni daripada klien lah. I mean, inisiatif macam contoh klien lah. Dia sebenarnya dia dah tahu siapa yang dia nak panggil, tapi dia cuma ikut syarat apa semua kan. Nak ada kontraktor masuk 10 orang, tapi dia dah tahu siapa nak pilih. Dia cuma nak ikut syarat. Dari segi pemilihan tu sebenarnya dia dah salah kat situ lah. Dari segi klien, saya rasa dia sepatutnya tak ada sikap sebegitu lah. Untuk memilih-milih kontraktor apa semua kan. Untuk banding-bandingkan kontraktor dari segi kos ataupun kerja tu munasabah lah. Betul. Tu dari segi orang panggil apa, kroni kan. Kroni betul lah. Kroni. So whatever yang berkualiti masuk tender apa semua pun dia tak akan jadi dapat dekat orang tu. So dia akan jadi ke kroni. So macam kroni ni dia dah memang yang dimasukkan dengan kroni tu? Kroni ni dia dah memang terpilih kat situ. So dia tak ada pilihan lain, dia akan ambil kroni dia. Dia di luar buku tu lah.